Okey, jadi hari ni aku nak bagi tahu pasal buat checking battery test, alternator test dengan starter test lah. Sebab aku tahu ada yang dah tahu, tapi aku nak bagi tahu juga hari ni, nak explain lagi sekali supaya yang tak ingat tu biar ingat. So first kali masuk, kau tunjuk demo. Masuk, cocok scanner macam biasa, lepas tu pasang battery test dekat bateri belakang. Semua tahu kan? Semua tahu. Okey, pasang kat belakang tu. Saiz bateri jangan salah. Saiz bateri lain kereta lain saiz. Ni. Okey, tak. So kalau untuk model ni dia pakai, kau tengok dekat bateri dia 850. Dia punya CCA. Baik dah? Okey. Tutup bonnet, pintu semua tutup. So first step dia punya battery test. Battery test dia punya healthy okey. Dia hijau. Kalau dia keluar warna kuning ataupun orange macam tu, dia recharge. Kalau merah tu memang bad condition lah. So yang ni kita buat cranking test pula untuk dia punya starter motor. Cranking test normal. Kau tengok kat tepi tu dia warna hijau kan. So yang dia punya starter pun okey lagi. So kita test dia punya generator. Continue RAM. Kalau kau salah saiz bateri pun dia boleh jadi tak betul bacaan dia. 2000 RPM. Buka tapu dengan buka dia punya aircon. So tengok dia punya generator tu dia pangkah warna merah kan. So yang ni customer pun komplain, dia cakap meter dekat tengah tu dia keluar warning bateri. Jadi bateri dia baru tukar tak sampai setahun. Dia suruh kita check. So kita dapat detect dia punya alternator lah. Alternator charging dia tak cukup. Tapi bukan boleh terus tukar tau. Kau kena buat troubleshoot lagi. Punca kenapa charging dia tu tak cukup. Sama ada betul daripada alternator punya isu ataupun dia punya connection ke, dia punya kabel ke. Kalau untuk BMW dia common issue dekat dia punya ABS kabel. So yang tu kena check balik baru boleh buat confirmation untuk tukar part lah. So yang ni wajib dibuat setiap kali servis. Tak kisah normal ataupun major servis untuk customer. Dan report ni kau boleh PDF dekat dalam group untuk SA forward dekat customer supaya dia dapat dia punya 3 serangkai tu lah. Kau cakap basic checking lah untuk dia punya kereta tu. Itu saja hari ni untuk kau cakap lebih kurang training sikit lah untuk korang. So boleh sambung kerja macam biasa. Terima kasih.